Fakta menarik tentang emas, cuba tuan-puan kaji semula kewangan tuan-puan. Letakkan RM100 dalam wallet tuan-puan. Selepas seminggu, cuba tuan-puan cek balik RM100 itu dah berkurang ataupun dah lesap. Tapi kalau masih ada, saya ucapkan tahniah. Sebelum tu, tuan-puan extendkan lagi masa tuan-puan sampai sebulan. Dalam fasa sebulan ni, percayalah tuan-puan, ramai yang akan gagal sebab duit RM100 itu rasa nak belanja saja. So, inilah fakta menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-puan. Saya fizikalkan emas ni pada tahun 2016 sehinggalah sekarang berat emas yang sama, 5 dinar yang sama pada tahun 2025 emas yang sama masih berada dengan saya tuan-puan. Kalau saya tukarkan kepada duit tu lesap entah ke mana. Tapi bila saya tukar ke dalam bentuk emas, setelah 9 tahun masih kekal dengan saya tuan-puan. So, secara praktikalnya tuan-puan, duit kita ni akan habis 100%. Sama ada kita berbelanja 100% ataupun kita nak alihkan sebahagian 10% ke dalam bentuk emas. Pastikan tuan-puan alihkan 10% pendapatan tuan-puan ke dalam bentuk emas untuk tuan-puan kekal kaya. Nak saya bantu menabung emas dengan Public Gold? Boleh isi bet video di bawah atau tuan-puan boleh rujuk video yang saya pinkan di profil saya. Saya akan bantu sebaiknya.